Dalam video ini, kita akan menyusuri laluan R1 atau lebih dikenali sebagai Jalan Raja Sheikh Alwi, iaitu salah satu jalan negeri yang penting di negeri Perlis. Jalan ini memainkan peranan besar dalam kehidupan harian penduduk sekitar Kangar. Setiap hari, laluan ini digunakan oleh penduduk tempatan, kaki tangan kerajaan, pelajar, serta peniaga untuk bergerak dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Laluan R1 bermula dari kawasan Bandar Kangar dan menuju ke arah Behor Lateh. Sepanjang perjalanan, jalan ini melalui beberapa kawasan yang membangun seperti Taman Kemajuan dan Gua Sheikh Alwi, selain turut menjadi laluan alternatif bagi pengguna yang ingin menuju ke Kuala Perlis. Di kiri dan kanan jalan pula terdapat pelbagai kemudahan penting yang menjadi nadi kehidupan masyarakat setempat. Antaranya ialah Sekolah Kebangsaan Seri Perlis, Bangunan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis atau PKENS, serta deretan premis perniagaan yang sentiasa sibuk dengan aktiviti harian. Bagi penduduk Perlis, Jalan Raja Sheikh Alwi bukan sekadar sebuah jalan biasa. Ia merupakan laluan yang menghubungkan kawasan kediaman, pusat pentadbiran, institusi pendidikan dan kawasan komersial dalam satu rangkaian yang memudahkan pergerakan harian. Jika dilihat pada peta, laluan R1 mungkin kelihatan tidak begitu panjang, namun, jalan ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam rangkaian jalan raya di negeri Perlis. Berdasarkan dokumen perancangan, Rancangan Tempatan Kangar 2035, panjang keseluruhan laluan R1 adalah kira-kira 4.18 km. Walaupun jaraknya hanya beberapa kilometer, laluan ini menjadi antara jalan utama yang menghubungkan kawasan bandar dengan kawasan sekitarnya. Disebabkan kadar penggunaan yang tinggi setiap hari, keadaan permukaan jalan sentiasa diberikan perhatian. Oleh itu, kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan secara berkala bagi memastikan laluan ini kekal selamat dan selesa digunakan. Bagi memudahkan proses penyelenggaraan, pihak Jabatan Kerja Raya atau JKR Perlis membahagikan laluan R1 kepada beberapa seksyen. Sebagai contoh, pernah dilaksanakan kerja menurap semula permukaan jalan di Seksyen 2.30 hingga Seksyen 2.85. Kaedah pembahagian kepada beberapa seksyen ini membolehkan kerja pembaikan dijalankan dengan lebih sistematik tanpa perlu menutup keseluruhan laluan. Pada masa yang sama, pengguna jalan raya masih boleh melalui kawasan tersebut dengan gangguan yang minimum. Penyelenggaraan berkala seperti ini amat penting bagi memastikan permukaan jalan sentiasa berada dalam keadaan baik, mengurangkan risiko kerosakan, serta meningkatkan keselamatan kepada semua pengguna jalan raya. Sepanjang laluan R1, terdapat beberapa persimpangan utama yang memainkan peranan penting dalam melancarkan pergerakan trafik di sekitar Bandar Kangar. Dari persimpangan di pusat Bandar Kangar, iaitu pintu masuk utama yang menghubungkan Jalan Raja Sheikh Alwi dengan rangkaian jalan utama di bandar ini. Dari situ, aliran trafik bergerak ke kawasan perumahan, pusat pentadbiran dan kawasan komersial. Antara persimpangan yang paling penting ialah persimpangan menuju ke Kangar Bypass atau laluan persekutuan 186. Laluan tersebut menjadi pilihan ramai pengguna jalan raya yang ingin mengelakkan kesesakan di pusat bandar sebelum meneruskan perjalanan ke arah Padang Behor dan kawasan sekitarnya. Selain itu, terdapat juga persimpangan ke Jalan Padang Behor Sheikh Alwi, diikuti persimpangan ke laluan R155 yang menghubungkan kawasan Kampung Bakau dan Padang Behor. Di bahagian selatan pula, persimpangan Kampung Sentang menjadi laluan penting bagi penduduk yang tinggal di Behor Lateh serta kawasan luar bandar berhampiran. Bukan itu sahaja, di sepanjang Jalan Raja Sheikh Alwi juga terdapat banyak simpang kecil yang memberikan akses terus ke kawasan perumahan seperti Taman Kemajuan dan Taman Desa Pulai, selain memudahkan perjalanan ke sekolah, premis perniagaan dan pelbagai kemudahan awam. Walaupun hanya sekitar 4 km panjang, laluan R1 merupakan antara jalan negeri yang mempunyai kepentingan besar di Perlis. Jalan ini bukan sahaja menghubungkan pusat bandar dengan kawasan kediaman, malah turut menjadi laluan harian ribuan pengguna yang berulang-alik untuk bekerja, belajar dan menjalankan urusan harian.
Sekadar perkongsian sedikit sebanyak mengenai laluan R1 atau Jalan Raja Sheikh Alwi di negeri Perlis. Jika anda pernah melalui jalan ini, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran ini, dan aktifkan loceng notifikasi untuk lebih banyak video berkaitan jalan raya dan perjalanan di seluruh Malaysia.